Berdasarkan maklumat yang diberi, cari luas segitiga. So, luas segitiga ni separuh darab panjang darab lebar. Dia boleh juga separuh darab lebar darab tinggi. Kalau awak tengok sini, kan, dia boleh jadi yang ni. Nampak ni? Panjang dengan lebar dia. Dia boleh jadi separuh darab 6 darab 8. So, ni kita akan dapat 3 darab 8 dapat 24 cm persegi. So, ni kalau panjang dengan lebar. Kenapa? Sebab dia 90 darjah kat sini. Dia 90 darjah. So, ni satu tinggi dia, satu dia punya yang ni. Okay. So, luas dia adalah, luas dia adalah 24 cm persegi. Sekarang, cari nilai T. Okay, kan ada dua kan? Dia boleh juga jadi luas dia separuh darab dengan ni, darab dengan yang ni. Akan dapat luas. Cumanya yang first tadi tak cukup informasi, so tak boleh guna yang ni. Sekarang bila dia minta nilai T, bolehlah guna formula. Dia nak T kan. So kita tahu formula dia lagi satu, luas segitiga ni separuh darab lebar darab tinggi. So kita dah dapat 24 yang kita kira tadi. Betul. So lebar dia yang mana? Lebar dia 10. Tinggi dia T. So separuh darab 10 darab dengan T dapat 24. Potong-potong dapat 5. So, 5T sama dengan 24. Okay, 5T sama dengan 24. So, T ni sama dengan 24 bahagi 5. Kan darab 5. Bila pindah, dia akan jadi bahagilah. Bila turun bawah, dia jadi bahagi 5. So, 24 bahagi 5. 24 bahagi dengan 5, kita dapat 4.8. So, sama dengan 4.8 cm. Sama dengan 4.8 cm.